Ada satu perkara yang aku nak ceritakan, sesuatu yang bukan semua orang boleh nampak. Ada sebuah sekolah menengah yang tak perlu aku sebut nama, tapi siapa yang tahu, dia tahu. Setiap beberapa tahun akan datang satu masa yang aneh. Waktu petang selepas loceng terakhir berbunyi, waktu itu langit masih lagi terang, tapi cahaya matahari mulai lembut dan disinilah semuanya bermula. Aku dikurniakan kebolehan melihat makhluk gaib sejak kecil dan aku tahu ada sesuatu yang tak kena dengan kawasan sekolah ni. Dari padang, dari arah hutan kecil di belakang makmal sains, aku nampak mereka. Makhluk tinggi berpakaian putih, wajahnya kabur, matanya hanya dua ruang gelap. Di sekelilingnya segerombolan makhluk putih kecil berbentuk seperti kanak-kanak, tapi langkahnya tidak menyentuh tanah. Setiap kali tahun tertentu tiba, mereka akan melintas kawasan sekolah, bukan satu dua, tapi berpuluh-puluh seperti satu perarakan gaib. Dan waktu itu pula, pelajar-pelajar sedang bergerak menuju ke dewan untuk solat asar. Ramai yang tak perasan, tapi aku tahu, bila ada seorang pelajar melanggar makhluk itu tanpa sengaja, disitulah kerasukan bermula. Aku masih ingat seorang pelajar perempuan pengawas. Dia tergesa-gesa nak ke dewan sambil ketawa dengan kawan-kawan. Tiba-tiba langkah dia terhenti, matanya terbeliak dan dalam sekelip mata dia menjerit sekuat hati. Suara dia bukan lagi suara manusia, garau, serak dan menyebut sesuatu dalam bahasa yang aku tak faham. Ramai pelajar panik, ada yang menangis, ada yang lari. Guru-guru cuba menenangkan keadaan, tetapi semakin ramai pelajar lain mula rebah, meraung, menjerit satu demi satu, seolah-olah ada rantai tenaga yang berjangkit dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Aku hanya mampu berdiri dari jauh melihat makhluk-makhluk putih itu berhenti di tepi pagar sekolah. Mereka memerhati dengan senyap, seolah-olah mereka hanya mahu memberi amaran. Selepas azan asar berkumandang, mereka hilang seperti kabus yang ditiup angin. Pelajar yang dirasuk pula pengsan serentak dan tak ingat apa-apa bila mereka sedar. Ramai yang menganggap ia histeria biasa, tapi aku tahu ia bukan. Sebab setiap kali aku lalu depan sekolah tu waktu petang, aku masih nampak bayangan putih itu di tepi dewan, berdiri diam, memerhati dan menunggu tahun seterusnya untuk datang kembali. Sekian.